Sayang anak tu bukan masa dia sihat je. Sayang sebenar-benarnya bila kita sediakan apa yang dia perlukan. Walaupun masa kita dah tak ada. Ramai mak bapak sanggup beli car seat yang mahal-mahal sebab nak anak selamat kalau aksiden. Tapi kita selalu lupa, kalau kita yang aksiden dulu dan tak sempat nak survive, siapa yang nak jaga anak-anak kita nanti? No! Okey, realiti yang sekarang ni, bangsa lain dah lama dah buat. Simpanan, rumah, hibah, medical card, semua dah siap untuk anak-anak. Wow. Kita orang Melayu masih fikir, sayang anak tu cukup dengan mainan dan bagi makanan sedap-sedap. Tapi kita tak sediakan pun perlindungan masa depan untuk anak-anak kita. Bila kita sakit ataupun ajal kita dah tiba, kita tak tahu siapa yang datang dulu. Rezeki ke musibah yang datang dulu. Kalau sakit kritikal, aksiden, lumpuh kekal, nak harap siapa nak bantu anak-anak kita nanti? Medical card ni penting, hibah pun penting. Tapi korang tahu tak, ada plan yang boleh bantu masa kita hidup dan bila kita dah tak ada. Contohnya plan hibah HLMT. Kalau lumpuh, kita dapat pampasan. Kalau meninggal, waris yang akan dapat duit. Kita tak adalah tinggalkan dia kosong macam tu je. Kalau betul lah korang sayangkan anak, korang sediakanlah perlindungan dulu. Kalau berminat, korang boleh hubungi saya. Kita akan kira ikut bajet. Janji korang start untuk mencarum hibah ataupun medical card. Okay? Bye-bye.